Saya dapati kita terlalu sangat gembira dengan kedatangan Trump ke Malaysia. Sampai kita sambut dengan muzik, dengan menari dan sebagainya. Sebenarnya di negara lain pun Trump tak pernah disambut seperti itu. Kerana Trump adalah orang yang menyokong Israel dengan tindakan genosid Israel. Lebih daripada presiden-presiden yang lain. Jadi apa sebab kita nak sambut dia? Sepatutnya kita tak terima dia langsung di Malaysia pasal dia menyokong genosid. Dialah yang membekalkan senjata, dia juga yang membekal wang untuk Israel carry out dia punya genocide war dengan against Gaza. Sepatutnya Malaysia mempunyai sikap menolak seorang pemimpin yang menyokong genosid. Dan kita sepatutnya tidak jemput dia datang ke Malaysia. Dan kalau dia datang pun, kita tak sambut seperti dia seorang yang baik, yang memegang kepada human rights dan sebagainya. Dia bukanlah satu pemimpin yang kita boleh berasa bangga kerana pencapaian dia. Nampak kerajaan ini tidak hormati pandangan rakyat. Rakyat memang tolak Trump. Tapi kerajaan masih lagi nak mendekatkan diri, mengalung-alungkan Trump sampai ada sambutan yang luar biasa. Ya, kita sudah sanggup letak diri kita di bawah Amerika. Dan kita terpaksa terima dasar-dasar Amerika. Apabila dasar Amerika mengenakan sanction kepada negara-negara lain, kita juga kena ada sanction terhadap negara-negara itu. Ini bermakna bahawa kita sudah hilang kebebasan kita untuk menentukan dasar-dasar dagangan kita. Dulu Tun, masa Tun jadi PM dan juga Perdana Menteri selepas Tun, ada berlaku sanction kepada beberapa negara yang kita ada hubungan trade dan juga diplomatik. Contohnya macam Iran, kemudiannya Iraq. Macam mana masa itu Tun kita menangani sanction yang unilateral oleh Amerika ni Tun? Pada masa itu kita diugut, iaitu kalau kita tidak hormati sanction mereka, mereka akan kenakan sanction terhadap kita. Jadi kita terpaksa aku ikut dasar mereka. Tapi tidak ada perjanjian. Bukan ada perjanjian. Ini ada perjanjian, iaitu kita akan turun dasar Amerika. Kita patut berani. Kita ialah memang lemah lah. Tapi ada cara-cara kita mengatasi masalah ini tanpa mengikat diri dengan Amerika Syarikat saja. Ya.